الحمد لله القائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ikhwani al-muslimin, saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita berada pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita ke hadratillah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan kita berusaha bersungguh-sungguh juga meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan juga keredaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak. Insya-Allah mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Ayah, Ibu, bimbinglah anakmu. Muslimin yang dirahmati Allah, anak adalah anugerah yang tidak ternilai bagi mereka yang telah berumah tangga. Sedetik kedengaran tangisan bayi yang dilahirkan, jutaan kesyukuran yang tidak terhingga kerana telah diberi nikmat dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergelar seorang ibu dan bapa. Azan dan iqamah dilaungkan agar kalimah pertama yang didengari oleh si bayi adalah kalimah yang suci. Mudah-mudahan anak-anak yang telah dikandungkan isteri menjadi anak yang teguh ikatan tauhidnya. Namun tanggungjawab ibu bapa tidak terhenti setakat itu sahaja. Kerana anak-anak senantiasa memerlukan bimbingan ibu bapa. Jangan biarkan anak-anak kita merintih kepada ibu bapa, kepada kita untuk dibimbing, kerana sebenarnya itulah tanggungjawab ibu dan bapa. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah memberikan garis panduan yang sangat cantik dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Semuanya terletak di tangan kita, sama ada untuk mencorakkan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan adalah berkeadaan fitrah suci, maka ibu bapanya lah yang menentukan anak itu Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Hadis di atas jelas menerangkan bahawa setiap anak yang dilahirkan adalah bernaluri fitrah. Maka di sini ibu bapa bertanggungjawab memberikan pendidikan, membesarkan dan mempertahankannya dalam keadaan tauhid yang suci, kelakuan akhlak yang mulia, sifat-sifat rohani yang baik, serta adab-adab syariat yang murni. Saya di sini juga ingin berkongsi dua garis panduan kepada saya sendiri dan juga kepada kita para bapa dan juga bakal bergelar bapa maupun ibu dalam usaha mendidik dan membimbing anak-anak kita untuk kita amalkan dalam kehidupan berkeluarga. Antaranya yang pertama, pendidikan dengan menunjukkan contoh teladan. Marilah kita sama-sama menanamkan dalam diri kita dan anak-anak dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan utama sebagaimana firman Allah menerusi surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan yang baik, iaitu bagi orang yang senantiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa dalam kehidupan ini contoh teladan yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita ingin mencapai keredaan Allah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang terbaik kepada umatnya, bukan sahaja dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya, tetapi dalam segenap aspek kehidupan, terutamanya dalam konteks mendidik anak-anak, seperti mana contoh didikan terhadap Sayyidatina Fatimah anaknya. Ibu bapa juga sebagai individu yang pertama yang mana dilihat pada pandangan anak-anak, dilihat oleh pandangan mata anak-anak sejak dilahirkan, sehingga mereka kenal erti kehidupan. Justru ibu bapa perlulah menjaga dari segi akhlak, ibadah dan sebagainya, seperti mana yang telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar anak-anak kita tidak membesar dalam keadaan keliru. Ini kerana anak-anak biasanya belajar melalui proses pengulangan berdasarkan apa yang mereka dengari dan mereka lihat. Mereka belajar pada mulanya melalui cara peniruan sebelum mereka betul-betul dapat memahami sesuatu perkara. Satu perkara yang membimbangkan kita adalah jika rakaman di minda mereka melalui proses tersebut adalah sesuatu rakaman yang negatif. Bayangkan apakah dan bagaimanakah hasilnya. Ikhwanil muslimin, saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua ialah pendidikan dengan pemerhatian dan pengawasan. Ada pepatah menyatakan, sayangkan anak tangan-tangankan. Jika ungkapan ini diterjemahkan dalam kehidupan dengan cara yang salah, maka anak-anak akan semakin hari semakin rosak. Akibatnya, kita terlalu sayangkan anak-anak kita, maka ibu bapa yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada anak mereka, yang tidak mahu mereka merasa terkongkong, sehinggalah pada suatu masa terjadilah kepada kita sudah terhantuk baru terengadah. Ikutlah garis panduan yang telah ditetapkan, di mana perhatian dan pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak sangat penting dalam untuk kita mendidik mereka. Bersikap ambil beratlah dengan siapa anak kita berkawan, agar anak-anak kita tidak silap memilih kawan, kerana selangkah anak-anak kita tersalah, barangkali tangisanlah yang berkesudahan. Memandangkan dunia semakin moden dan teknologi semakin canggih, kanak-kanak seusia 5 tahun, bahkan ada yang lebih awal lagi, sudah asyik dengan peralatan elektronik masing-masing. Tiada lagi riuh pikuk anak-anak bermain guli, batu seremban dan sebagainya, seperti zaman-zaman dahulu. Maka kita sebagai ibu dan ayah, hendaklah kita memantau eksplorasi anak-anak di dunia fantasi apabila berhadapan dengan Facebook, YouTube, Twitter dan sebagainya, agar tidak terus mereka membesar dalam keadaan lalai dan alpa. Ikhwaniyal muslimin, saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebagai ibu dan ayah ataupun yang bakal menjadi bapa sudah pasti berharap supaya dikurniakan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah, yang bakal menjadi penyejuk mata memandang dan juga penawar hati. Anak-anak bukan sahaja dapat membantu kita sewaktu kita hidup di dunia ini, bahkan kita sangat-sangat berharap agar anak-anak kita dapat membantu kita sehinggalah ke alam akhirat nanti. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata bani Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila telah mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kepadanya, yakni kepada orang tuanya. Oleh yang demikian, sekiranya kita berhasrat dan kita mengidamkan untuk mendapat zuriat yang terbaik dan saleh, maka kita mestilah memberikan pendidikan yang sempurna kepada mereka, yang mana berkaitan dengan fardu ain maupun fardu kifayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami,
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم